Ini kali pertama aku pernah nampak earbuds untuk girlfriend dan boyfriend. Dia bukan saja atas, bawah juga. Okey, dia sepasang, dua pasang. Yang atas punya adalah Mgrass Spirit Pro S3 yang dia kasih sini lembut sedikit. Korang pusingkan dekat sini. Yang ini pula adalah Spirit Pro 3. Ini adalah contoh kotak dia, Mgrass, lepas itu double in one. Untuk device ini namanya Mgrass Spirit Pro S3. So dekat belakang sini ada dia punya details. Dalam kotak korang akan dapat satu USB, lepas tu kad-kad ini semua, dan juga dia punya user manual. Untuk dia punya charging case pula dia ada warna hitam dengan yang warna putih, tetapi macam ada sedikit emas orange macam ini, sesuai untuk lelaki dan juga perempuan. Tetapi kalau nak lagi cool, nampak lebih ganas, korang boleh pilih yang warna hitam. Belakang sini dia tulis design by Mgrass, assembled in China, charging dekat sini, type C. Charge pun tak lama. Yang charging pun untuk charging dia punya casing ini. So buka dekat bawah sini untuk bagi pasangan korang. Nak tengok movie pun senang. Yang dekat atas sini dia lebih powerful, Spirit Pro S3. Lebih kurang nak sama, tetapi dia ada add-on rubber ini. So dekat sini dia ada touch juga. Untuk sepasang dia boleh pakai 6 jam. Dan ia adalah IPX4 waterproof. Connection dia sangat senang sahaja. Cabut keluar dia ada auto connect siap-siap Mgrass Spirit Pro 3 dengan Mgrass Spirit Pro S3. So dia touch sekali adalah play ataupun pause. Lepas tu touch dua kali adalah next song. Kalau korang tekan lama-lama dia akan naik dia punya volume. Korang kalau nak Siri pun boleh. Korang tap 3 kali saja. Nampak tak? Siri dah keluar. Special kan? So bagi saya untuk dia punya speaker ini, dia punya bass not bad juga. Jenis satu lagi, Pro S, not bad juga. Tips, satu idea yang sangat bagus. Korang malam kalau nak tengok movie dengan awet ataupun isteri korang, tak nak kacau anak korang, korang boleh connect dekat smart TV korang dengan memakai earbuds Mgrass ini. Harga asal RM299. Sekarang ini kalau korang klik dekat beg kuning Adrian, ada offer cuma RM78 sahaja, tak sampai RM100. So klik dekat beg kuning cepat sedikit.